Perkembangan kes bunuh ejen insurans yang mayatnya dijumpai dalam bagasi di Butterworth, Pulau Pinang pada 9 Oktober lalu. Polis kini memburu lelaki dikenali sebagai Ong Wei Hai, 41 tahun. Alamat terakhir Wei Hai di Villa Tanjung, Jalan Villa Tanjung. Ketua Polis Daerah Seberang Perak Utara, Asisten Komisioner Anwar Abdul Rahman meminta orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai lelaki itu untuk menghubungi mana-mana balai polis berampiran. Sementara itu, Malaysia Gazette difahamkan 3 daripada 4 suspek yang ditahan reman selama 7 hari bermula Rabu lalu bagi membantu siasatan kes tersebut dibebaskan hari ini, 28 Oktober. Manakala seorang lagi suspek akan disambung reman bagi membantu siasatan lanjut. Mayat ejen insurans Lee Boon Han, 31 tahun, ditemui dalam keadaan kesengkala pada leher, tangannya diikat serta mukanya diserkup plastik oleh pekerja penyelenggaraan longkang kira-kira pukul 1.43 tengah hari.